Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya teruskan, boleh tak saya nak minta tolong juga? Keluarkan handphone masing-masing. Ambil gambar, hantar dekat kawan-kawan, tolong datang segera, penuhkan dewan. Itu salah satu cara kita menyebarkan kebaikan. Kan? Sebab setiap daripada kita berperanan, bukan sahaja kami yang berada di atas pentas, anda juga yang berada di bawah sana, juga mempunyai peranan yang penting untuk mengajak lebih ramai orang untuk bersama-sama dengan kita. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Haji Zulkifli Wahijan selaku Presiden Muslim Care Malaysia merangkap Ambassador of Goodwill Palestine yang pernah dikurniakan oleh Kementerian Luar Palestin. Yang berbahagia Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, panel jemputan kita pada hari ini. Yang berbahagia juga Dr. Razif bin Abdul Zaini, Timbalan Naib Chancellor Ewa Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia Dr. Mat Rozalafri Johori, Ketua Pegawai Eksekutif Kuesel, para ilmuwan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tuan-tuan dan sekalian, tajuk hari ini satu tajuk yang saya rasa sangat menarik. Bahu untuk Gaza, jiwa merdeka. Kalau saya ni suka menggambarkan dari segi bila kita kata bahu untuk Gaza, bermakna kita memberikan bahu. Biasanya kalau kita memberikan bahu, orang itu akan berada dekat dengan kita. Fizikalnya dekat, bukan saja fizikal, emosinya pun sangat dekat. Kerana bukan senang untuk kita berikan bahu untuk disandar oleh orang lain, dan bukan senang untuk orang datang bersandar pada bahu kita. Sebab itu tajuk ini adalah tajuk yang sebenarnya nak menggambarkan bahawa fizikal kita jauh, tetapi hati kita dekat bersama dengan Gaza. Dan bersempena dengan bulan kemerdekaan juga sebenarnya, jiwa merdeka. Dan kerana jiwa kita merdekalah, maka kemerdekaan kita, manfaat yang kita nak berikan bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk Malaysia semata-mata. Malaysia merdeka, tetapi Malaysia menjadi satu negara yang akan memberi manfaat kepada seluruh umat Islam di dunia insya-Allah suatu masa nanti. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita berbincang mengenai dengan topik yang akan dikupas oleh panel kita. Jadi, saya ingat kita berkenalan dengan lebih rapat. Sebenarnya saya dah kenal. Tapi saya dengan suka hati nak memperkenalkan panel kita. Pertama sekali adalah Haji Zulkifli yang memang merupakan seorang yang terkenal dalam dunia kesukarelawanan, dalam dunia NGO. Dan saya cerita sikit latar belakang, walaupun tak tulis dalam ni. Haji Zul merupakan adalah berpengalaman berkhidmat dalam sektor korporat. Bekerja dalam satu bidang yang sememangnya saya yakin pendapatannya sangat lumayan. Tetapi beliau tinggalkan pekerjaan tersebut di sebuah company yang multinational, company yang sangat gah di Malaysia, demi untuk meneruskan perjuangan dalam Muslim Care. Dan banyak misi, saya pernah ikut beberapa misi bersama dengan, tapi dengan beliau tak pernah lah, tapi dengan tim Muslim Care beberapa kali lah. Jadi Alhamdulillah, boleh tak kita berikan tepukan kepada Haji Zul atas komitmen dan kesungguhan meneruskan agenda Muslim Care dalam membantu ramai orang di luar sana insya-Allah. Dan yang kedua adalah kita berikan tepukan juga kepada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, subhanallah. Saya dengan Ustaz Kak ini memang macam-macam. Dia punya nak kenal sebagai jiran pun ya. Sebab rumah saya jarak dia sepelaung je. Sekali jerit dengar. Kan? Bahkan kami pernah merakamkan beberapa album bersama Ustaz. Dan juga saya pernah masuk ke menghantar bantuan ke Syria bersama dengan Ustaz Syed Abdul Qadir juga pada satu ketika dahulu. Jadi kami ini memang pernah lalui macam-macam. Tapi yang ini kita akan korek lebih dalam. Baik. Saya ingat kita teruskan kepada segmen podcast kita, Haji. Saya rasa perlu untuk para hadirin kenal tentang Muslim Care. Jadi sebagai mukaddimahnya, mungkin Haji boleh perkenalkan supaya ramai orang jatuh cinta dengan Muslim Care dan bersama-sama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pihak Kuisel, pihak UIS yang bersama Muslim Care Malaysia untuk mengadakan malam ini podcast Bahu untuk Gaza, Jiwa Merdeka. So, Muslim Care Malaysia ni kira bermula pada tahun 2005.
Itu waktu tu selepas tsunami Aceh. Jadi waktu tu belum lagi namanya Muslim Care, tak ada nama lagi. So kita bersama beberapa pemula dari beberapa korporat lah. Itu ada Maybank, Petronas, Sirim, beberapa bank-bank tempatan di situ berkumpul. Kita ad hoc buat hantar bantuan ke Aceh. Masa tu tsunami. Tsunami berlaku Disember 2004, kita pergi Januari 2005. So kita pergi di sana dalam keadaan huru-hara lah. Kita boleh tengok mayat-mayat tepi jalan. Dia angkut masuk dalam plastik hitam. Tak sampai sebulan je masa? Tak sampai. Saya ingat dalam 2 minggu gitu. 2 minggu. Okay. Masa kita masih melihat berkelimpangan mayat-mayat di tepi jalan. Dia dikatakan hampir 200,000 yang gugur ataupun yang matilah pada waktu tersebut. Dan bila pergi sana tu, Indonesia negara Islam kan, 200 juta penduduk lebih Muslim. Tapi bila kita tengok di situ yang memberi bantuan pada waktu itu ialah majoriti adalah non-Muslim from Europe, daripada Amerika. Nama-nama macam Oxfam, Christian Aid, World Aid. Semua ni nama-nama yang besar-besar lah. Mereka ni bagi bantuan dengan menggunakan kenderaan yang canggih-canggih lah. Pakai 4-wheel. Masa tu kita tak ada 4-wheel, kita pakai naik tutut kan. Kita sewa tutut, naik tutut. Bukan sangat 4-wheel. Mereka bawa helikopter. Dari US tu bawa helikopter sendiri. Ini NGO non-Muslim. Jadi ini yang menyentuh hati kami dan menjadikan satu motivasi bagi kami dan bercita-cita kami untuk menubuhkan satu NGO yang insya-Allah bertaraf dunia. Dan itulah bila balik tu kami tubuhkan Muslim Care Malaysia. Ya, pada tahun, dan kita daftarkan pada tahun 2006. Dan terlepas tadi masuk. Pertama misi kita di Aceh itu ialah kita naik helikopter Nuri. Sebenarnya kita berterima kasih kepada TUDM yang memberikan khidmat Nuri kepada kami dan kami dapat menjalankan misi menggunakan helikopter. Pertama misi kami, alhamdulillah. Dan bermula di luar negara. Jadi kita balik tu, kita bercita-cita untuk menjadikan satu NGO bertaraf dunia. Alhamdulillah sekarang dah 20 tahun kami alhamdulillah dengan berbekal misi, iaitu misi membebaskan manusia daripada kemiskinan, membebaskan manusia daripada kejahilan, membebaskan manusia daripada kemusahan dengan usaha-usaha intervensi yang menyeluruh. Dan misi kami ialah untuk menjadi NGO bertaraf dunia menjelang tahun 2027 insya-Allah. Amin ya Allah insya-Allah. Dan setelah 20 tahun kami ditubuhkan, kami baru menyambut ulang tahun ke-20 pada lebih kurang 3 minggu lepas di Aceh. Kita kembali ke Aceh. Kita sambut di Masjid Baitur Rahman. Dan kita setelah 20 tahun ni lah kita tadi ada 50 negara, lebih 50 negara kita bantu, dan kita juga telah menumbuhkan pusat-pusat Islam, masjid di lebih kurang 15 sebuah negara. Daripada Timur, Japan, kemudian sampai ke New Zealand, kemudian sampai ke barat di Poland, di United Kingdom, sehingga ke Amerika Latin, di Brazil. Dan di operasi kami terbesar ialah di Gaza. Gaza ni kita ada Muslim Care Malaysia Gaza dan kita ada pejabat di Gaza. So kita alhamdulillah telah menyalurkan bantuan Gaza semenjak tahun 2009 hingga ke hari ini. So kita telah memasuki Gaza lebih kurang 5 kali kita pergi, 4 kali berjaya masuk dan sekali ditahan di Egypt. 4 kali kita tahun 2009, tahun 2012, tahun 2013 dan last kali tahun 2019. Jadi kita ada operasi sebab itu kita boleh membina beberapa instruktur yang tadi disaksikan di awal video tadi. Antaranya kita buat kilang roti, kita buat sekolah, kita buat masjid, kita buat perpustakaan, kita buat klinik, kita adakan van-van untuk mengangkut orang-orang untuk pergi sekolah, orang yang cacat dan sebagainya. Kita ada pusat rehabilitasi. Kemudian kita juga membina infrastruktur macam jalan-jalan raya dan sebagainya. Jadi itu semua kita buat, tapi tadi Allah SWT, Taufan Al-Aqsa berlaku pada 7 Oktober 2023. Maka semua musnah kita punya infra ni, tadi Allah SWT. Kecuali satu yang mungkin masih itu, iaitu Wakaf Productive Shopping Complex. Yang kita ada sebenarnya, shopping complex itu ada 3 tingkat, sebenarnya ada lebih 73 buah kedai. Jadi tujuan kita bina itu adalah untuk kita sewakan kepada peniaga-peniaga di Gaza City. Kita macam KLCC lah di Gaza City waktu tersebut. Tapi sekarang dah rosak sebahagiannya. Tapi masih berfungsi sekarang? Sekarang tak ada. Tak berfungsi lah sebab dah semua dah lari. Semua dah lari, tak ada tu.
Jadi walaupun kita habis, tapi insyaAllah semangat kita akan kita teruskan dengan jiwa merdeka ni. Kita akan teruskan perjuangan kita untuk membela Al-Quds ni. Sebab kita tengok mereka, pengorbanan mereka cukup hebat. Bukan setakat harta mereka dah habis, mereka tak ada dah. Dah kira kalau di Malaysia ni ada kaya, ada miskin, ada fakir miskin. Diorang kaya dengan miskin tu dah tak ada dah. Sama fakir miskin ni. Sebab rumah tak ada, pakaian pun selai sepinggang. Bukan nak kata rumah, nak makan pun kadang-kadang sampai puasa 6 hari seminggu. Ada yang 2 hari sekali dapat makan. Jadi ini semua yang kata, dan genosid ataupun kebuluran yang berlaku sangat dahsyat sekarang ni ya. Jadi dua perkara kenapa mereka mati. Satu kerana dibom ataupun ditembak dengan kejamnya oleh Zionis. Yang kedua ialah akibat kebuluran. Kita tengok bagaimana kurus kering mereka. Yang mana kalau dulu di Afrika, di Somalia pernah berlaku, tapi kita boleh bantu sebab ada akses untuk masuk. Tapi sekarang ni telah dikepung tanpa dibenarkan bantuan-bantuan dari luar. So apa yang berlaku sebenarnya ialah kita lihat dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Perang Badar contoh, 313 tentera Islam boleh mengalahkan 1000 tentera musyrikin. Tapi sekarang ni dah terbalik. Di dunia ni Yahudi dalam sekitar Zionis dalam 14 juta. Muslim apa? Dekat 2 bilion. Tapi dulu kumpulan kecil mengalahkan kumpulan besar. Tapi sekarang ni kita amat-amat malang kerana 2 bilion ni tak boleh nak lawan 14 juta Yahudi ni. Dan apa berlaku sekarang ni? Mereka sebenarnya dijajah oleh Yahudi. Kebanyakan negara Arab lah khususnya yang di sekeliling tu. Jordan, Mesir, Syria baru merdeka kan. Khususnya Jordan dan Mesir lah. Kerana apa? Mereka nak buka sempadan pun tak berani. Padahal sahabat-sahabat kita kebuluran. Betul. Nak makan, nak minum je. Bukan. Tapi sebabkan itu yang Nabi sebut tentang wahan ni. Wahan ni cinta dunia, takut mati. Memang macam sebab apa? Sebagai saudara Islam, kita seperti satu tubuh. Maknanya kalau saudara kita sakit, atau contoh kita mata sakit, maka satu badan tak boleh tidur kan. Betul. Supaya saudara kita sakit di Gaza, walaupun 8,000 km jauh dari kita rasa kita sepatutnya. Tetapi bukan begitu di sekarang ni. Mereka tak berani, padahal dengan segala kelengkapan senjata yang negara-negara Islam yang ada, segala kekayaan minyak yang mereka ada, segala askar yang berjuta-juta jumlahnya, tapi tidak mampu untuk nak memberikan keamanan ataupun untuk membela rakyat Gaza daripada dibunuh setiap hari dengan kejamnya oleh. Dan sebab itulah kita mengambil tanggungjawab, walaupun kecil, tapi mudah-mudahanlah apa yang kita buat ni dipandang besar oleh Allah SWT. Jadi kita lihat kita merdeka, kita tahun ni kita jiwa merdeka. Tapi takkan kita tak nak tengok sahabat-sahabat kita di Gaza merdeka, kan? Jadi negara-negara sebelah tu, Jordan, Mesir, Lubnan, Saudi ke UAE, dia merdeka. Dia tak nak tengok kawan-kawan dia merdeka. Dibiarkan dibunuh, dibiarkan kebuluran. Jadi inilah yang maksudnya kita jangan tengok orang lain, kita tengok diri kita. Apa peranan kita dalam membantu sahabat-sahabat kita daripada dibunuh, daripada kebuluran dan daripada kesusahan yang mereka hadapi sekarang. Allah. Saya rasa itu juga antara persoalan yang bermain dalam fikiran kita. Kenapa negara sekeliling tidak mainkan peranan ataupun tidak memudahkan urusan untuk bantuan diberikan kepada Gaza. Tapi betul lah Haji sebut. Maknanya mereka ni sebenarnya nampak je merdeka, tapi jiwa mereka tidak merdeka sebenarnya. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz Syed Abdul Kadir. Ustaz, bila saya tonton news daripada international berita antarabangsa kan, ada kata-kata dan juga perancangan-perancangan yang pernah disebutkan oleh Trump sendiri bahawa mereka nak memindahkan semua warga Palestin ini ke satu tempat yang lebih baik. Bahkan saya tengok ada juga kata-kata daripada mereka yang berpengaruh juga di US. Dia katakan strategik, dia kata ada banyak negara Muslim, patut ambil mereka ditempatkan di semua negara Muslim. Tapi itulah antara yang paling ditentang oleh orang Palestin. Jadi kenapa orang Palestin begitu menentang pemindahan ini, sedangkan pada mungkin logik akal kita kata lebih kalau pindah lebih selamat, tapi mereka nak mempertahankan bumi Palestin. Apa istimewanya bumi Palestin dari sudut agama Islam? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd.
Terima kasih pada jiran saya, Saudara Fazli Aziz. Begitu juga kepada Tuan Haji Zulkifli Waijan selaku Presiden Muslim Care. Saya nampak ramai juga esko-esko Muslim Care berada bersama kita pada malam ini. Seluruh div-div kehormat daripada Universiti Islam Selangor dan Kuisel, serta para jawatankuasa program lah yang gigih bertungkul lumus. Saya tengok adik-adik kita ni, insya-Allah, dan juga bukan adik-adik dan anak-anak sekarang ni. Tak sedar dah tua. Saya boleh panggil adik lagi kot. Ya, Fazli boleh panggil adik lagi lah, tak apa. Anak saya dah grad dah pun, jadi maknanya anak-anak lah. Serta muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Fazli dia mulakan memperkenalkan saya dengan album kami. Kebetulan saya 2-3 hari lepas baru je mesej sahabat kita Bazli. Oh, okey. Kebetulan nampak Facebook buat throwback 12 tahun lepas, top ranking dekat iTunes. Oh, okay. Jadi apa, nombor 1 album tu dan album juga doa. lagu album doa. Jadi alhamdulillah. Sebelah rumah Fazli sekarang ni dia ada construction, ada renovation. Jadi bila tengah renovate, saya nak bayangkan macam ni je lah tuan-tuan. Orang tu tengah renovate rumah. Dia renovate, dia besarkan rumah dia, dia cantikkan dan sebagainya ni kan. Dia dah belilah rumah tu. Dia beli rumah tu, kemudiannya dia renovate tak siap-siap lagi ni sampai sekarang. Tapi cubalah kita bayangkan tiba-tiba dia renovate, dia masuk sikit kawasan rumah Fazli. Mula-mula dia masuk, Fazli mungkin akan bising, akan marah. Tapi dia masuk lagi. Lah kali dia masuk banyak lagi, lepas tu dia cakap dengan Fazli, keluarlah dari rumah ni. Lepas tu bila Fazli tak nak keluar, dia tanya pula pada saya, Ustaz nak tak ambil Fazli jadi duduk dalam rumah Ustaz je? Jadi Ustaz kan baik, silalah ambillah Fazli ni, duduklah kat rumah Ustaz. Anak beranak semua duduk kat rumah Ustaz. Bilik kosong ada lagi. Contohnya. Jadi pastinya tak mungkinlah senang-senang dia nak keluar begitu aja. Kan? Tak mungkinlah seorang yang berakal waras nak biarkan rumah dia yang memang rumah dia dah, kan, tiba-tiba ada orang lain nak ambil, dan tiba-tiba orang tu pula minta kepada jiran-jiran supaya tolong tengokkan tuan rumah ni. Kan, tuan rumah ni silalah, jiran-jiran kan baik-baik belaka, ambillah dia. Kan, macam tu saja. Jadi benda ni kita kata waras akal saja pun dah cukup dah. Kan, itu yang pertama. Kemudiannya kelebihan dia kita ni bercakap kat Universiti Islam Selangor kali. Ya. Universiti Islam, nama pun Universiti Islam. Saya rasa rata-rata semuanya kalau kita minta lah, kalau tanya lah kelebihan bumi Palestin ni, rasa semua boleh jawab ni. Jadi saya tak payah jawab panjang pun tak apalah, kan, ChatGPT pun ada, kan, dan sebagainya. Bukan begitulah, cumanya saya rasa semua kita tahulah, paling tidak tahu ayat pertama daripada surah Al-Isra tu. Kan, saya tak rasalah ada di kalangan kita tak pernah dengar ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Saya rasa semua hafal ayat ni kan. Terjemahan lagilah tak payah terjemah kat Universiti Islam Selangor. Jadi maknanya semua tahu dah. Kata memang Allah Ta'ala muliakan Baitul Maqdis, Allah Ta'ala muliakan tanah itu. Allah Ta'ala sebutkan tentang itulah tempat Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Dekat situ Nabi solat dengan para Nabi yang lain, Nabi berkumpul dengan para Nabi yang lain. Nabi jadi imam kepada para Nabi yang lain. Kemudiannya dekat situlah disebutkan sebagai tempat yang diberkati, kan, barakna haulahu, yang kami berkati kawasan sekeliling dia. Jadi memang kita pun tahu dah semua benda tu. Memang itulah tanah yang paling barakah. Dekat rumah kami ada satu kedai makan, nama kedai makan tu Barakat. Sini ada tak kedai mamak Barakat nama? Tak ada. Kedai sini ada Takwa je kan? Takwa. Sini ada Takwa. Sini Takwa tu berasal dari Gombak. Jadi sekarang kat sini pun ada Takwa kan. Walaupun kita sebut at-taqwa hahuna Ustaz, bukannya dari Gombak. Tapi bila sebutkan tentang Barakat, ada kedai satu nama kedai makan tu Barakat. Saya bila lalu dekat kedai tu selalu terfikir, satunya mudah-mudahan makanan tu berkat. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita cuba ingat balik tanah yang diberkati. Kan, tak guna setakat makan kat kedai makan Barakat, kan, tetapi tanah yang diberkati itu dia tak ingat.
Langsung dia tak peduli, langsung dia tak fikir. Dan tanah yang diberkati oleh Allah SWT inilah yang sekarang ni sedang dijarah oleh pengganas-pengganas. Dan inilah yang setiap hari berlaku. Tapi okey, tak apa. Itu poin-poin yang saya rasa kebanyakan kita dah tahu. Cuma saya nak ambil poin yang mungkin luar sedikit, yang mungkin sebahagian daripada kita tak perasan. Saya ada sebutkan benda ni mungkin tahun lepas ke 2 tahun lepas ke begitulah dekat social media saya. Saya bila tulis kat situ, saya rasa ramai yang bila komen kat situ dia kata, "Lah Ustaz, baru tahulah benda ni." Okey, yang pertamanya yang mungkin ramai yang tahu, Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Kan? Imam kita semua, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahirnya beliau tu di Gaza. Beliau orang Mekah. Beliau keturunan Al-Muttalib. Kan? Keturunan moyang saudara Nabi Al-Muttalib. Tetapi beliau ni dilahirkan di Gaza. Kemudiannya dibawa pulang ke Mekah dan membesar di Mekah. Jadi lahirnya di Gaza, itu pertama. Kalau dah tempat kelahiran Imam Syafi'i itu kita rasa tak ada apa-apa, maknanya kita ni tak berbangga manalah. Contohlah dekat universiti kita, kita ada mungkin bekas pelajar yang terkenal. Ada bekas pelajar yang terkenal. Mungkin ada sebahagian kita, dia boleh pula sebut, dia kata, dekat bilik ni lah dulu pelajar tu duduk. Contohlah Fazli dia dekat UPM dulu. Kolej apa? College Chancellor. Okay. Di College Chancellor. Pelajar-pelajar di College Chancellor UPM tu, kan, mungkin siapa yang duduk dekat College Chancellor ataupun dekat bilik tu sendiri, dia orang boleh berbangga. Dia orang sebut, dekat sini dulu Fazli Aziz duduk sini tahu. Bangga dia. Mungkin lah, wallahualam lah kan. Tapi tak ada apa-apalah bandingkan dengan Imam Syafi'i. Kan, Imam Syafi'i. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang saya fikirkan yang di luar kotak sikit, ada satu lagi yang besar juga, kan, yang hebat tentang Gaza ini. Kalau kita tengok, tadi kan kita sebut Imam Syafi'i ini dia Al-Muttalibi. Muttalib ini siapa dia? Muttalib bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu dinamakan Abdul Muttalib sebab pakcik beliau. Abdul Muttalib, bapa beliau siapa dia? Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ni ada adik-beradik, ada 4 orang lelaki. Salah seorang namanya Muttalib. Muttalib bin Abdul Manaf. Ya, jadi Abdul Manaf dia ada 4 orang anak lelaki. Okey, jadi Hashim, Muttalib, kemudiannya ada Abdul Syams dan juga Naufal. 4 orang. Okey, yang 2 orang ni dia sangat rapat. Hashim ini, beliau ni jadi pemimpin Mekah. Beliau terkenal sebagai orang yang memberikan makanan kepada orang susah. Waktu musim kemarau, beliaulah yang carikan roti, carikan daging untuk orang makan. Seluruh penduduk Mekah, dia buat kenduri tiap-tiap hari, bayangkanlah. Memang dia bagi makan kepada penduduk Mekah, namanya Hashim, moyang Nabi SAW. Dan Hashim ini, beliau antara yang terlibat juga dalam apa yang dipanggil sebagai li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif, rihlah musim sejuk dan musim panas tu. Kan, jadi dia ni selalu bermusafir untuk berdagang pada musim panas dan musim sejuk. Okey, jadi dalam salah satu rihlah dagang tu, beliau gerak daripada Mekah pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau berkahwin dengan seorang yang bernama Salma. Di situ beliau dikurniakan anak. Anaknya digelar ataupun dipanggil namanya Syaibah ataupun Syaibatul Hamd. Kenapa dinamakan Syaibah? Sebab ada uban sikit daripada lahir. Kemudiannya pula, daripada Madinah, beliau naik lagi ke atas sampai ke Baitul Maqdis. Bukan sampai Baitul Maqdis, tak sampai Baitul Maqdis lagi, baru sampai ke Gaza. Sampai ke Gaza, beliau meninggal dunia. Jadi beliau meninggal dunia di Gaza. Ini moyang Nabi SAW yang bernama Hashim. Yang anak beliau tadi ni dibawa oleh Muttalib, adik beliau. Muttalib bawa anak beliau yang nama Syaibah pulang ke Mekah. Lalu orang panggil Abdul Muttalib. Itu asal nama Abdul Muttalib. Okay. Jadi Abdul Muttalib datuk Nabi. Okay. Orang panggil Abdul Muttalib sebab apa? Sebab Muttalib yang bawa. Okay. Yang sebenarnya Abdul Muttalib ni anak kepada Hashim. Okey. Nak ceritanya, Hashim ni meninggalnya di Gaza. Bila meninggal di Gaza, sampai orang panggil Gaza itu, antara gelaran kepada Gaza tu apa dia?
Ghazatu Hashim. Orang panggil gelaran Gaza tu Gaza Hashim. Dan daripada situ jugalah makin membesarnya Gaza dan makin suburnya ekonomi Gaza. Ghazatu Hashim. Dan ada satu masjid di Gaza namanya Masjid Sayyid Hashim. Dikatakan di situlah dikebumikan moyang Nabi yang bernama Hashim. Okey, itu dari segi sejarah. Tapi dari satu sudut Nabi SAW sebutkan sentiasa akan ada di kalangan umat aku yang menzahirkan kebenaran, berjuang, kan? Sentiasalah sampai hari kiamat. Bila ditanya oleh para sahabat, siapa mereka itu? Nabi jawab, mereka itu berada di Baitul Maqdis dan kawasan sekeliling Baitul Maqdis. Jadi ini salah satu daripada poin paling besar sebenarnya. Orang yang dijanjikan oleh Nabi SAW berada di Baitul Maqdis dan sekeliling Baitul Maqdis. Nabi tak sebut dekat Bangi tau. Nabi tak pernah sebut dekat Selangor. Nabi sebut di Baitul Maqdis dan sekeliling Baitul Maqdis. Akan ada kelompok yang memang akan sentiasa menegakkan kebenaran sampai kiamat. Dan kita hari ini kita menyaksikan salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa yang baginda dah sebut 1400 tahun dulu sampai sekarang kita nampak. Kan? Maknanya kalaulah orang lain mungkin dah lama lari dah. Lama dah lari bertempiaran dah kalau orang lain. Tapi rupanya diorang ni memang betul-betul lah kita kata, oh inilah yang disebutkan oleh baginda 1400 tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Saya ingat bila Ustaz sebut tentang macam tu kan, sebab saya selalu terfikir bagaimana satu kumpulan manusia yang serba kekurangan dengan resources ataupun sumber yang sangat terhad sanggup menentang tentera terbaik dunia, paling canggih, paling lengkap, paling kaya. Betul. Kan? Logik akal mustahil boleh menang, tetapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan. Setuju. Mencari adat sebenarnya. Baik, saya nak pergi kepada Haji Zul. Dan Haji, sebab bila kita tengok kepada apa yang berlaku di Gaza sekarang ini, walaupun dia bermula dengan istilahnya peperangan, tetapi setelah kita lihat berkali-kali sehingga ke hari ini, ianya bukan peperangan. Bahkan ia adalah satu bentuk ethnic cleansing ataupun penghapusan etnik secara terancang, secara sistematik. Kan? Jadi pandangan Haji mengenai dengan apa yang berlaku sekarang di Gaza. Sebelum kita tengok dari sejarah, kita ingat dia orang kata apa, benda ni berlaku sebabkan Hamas pada 7 Oktober. Tapi sebenarnya benda ni telah berlaku dulu, 77 tahun yang dulu. 1948 yang mana dipanggil Nakbah, iaitu pengusiran besar-besaran orang Palestin daripada bumi mereka sendiri oleh kaum Yahudi ini. Dan pembunuhan beramai-ramai. Semasa itu lebih kurang 700,000 dihalau daripada bumi mereka. Okey. Kemudian selepas itu lebih kurang 26 massacres berlaku. Kalau tengok antara banyaklah, ada Masjid Ibrahim, Hebron, kemudian yang paling tahun 82 ingat Sabra Shatila. Jadi 7 Oktober ni adalah rentetan daripada 26 peristiwa pembunuhan besar-besaran tu. Dan kalau tengok deklarasi New York baru ni, New York di Amerika tu, dia kata sebabkan Hamas. Hamas ni lah punca ni. Padahal benda ni telah berlaku tahun 48. Hamas dibunuhkan pada tahun 87. Dan di tepi barat pun Hamas tak ada, still tanah dirampas, still dihalau daripada bumi mereka. Kan? Maksudnya bukan sebab Hamas. Dan mereka kata suruh Hamas dilucutkan senjata. Bukan. Hamas adalah satu buah kerajaan yang dipilih secara demokratik oleh rakyat Palestin. Jadi bila sebuah kerajaan, dia ada tentera, dia ada polis, dia ada Kementerian Pendidikan dia. Kalau tentera tak ada senjata, kerajaan apa? Kan? Kalau Malaysia contoh, tentera udara, tentera darat tak ada senjata. Kan tak logik kan? Tapi inilah yang berlaku. Yang mereka kata dia menyalahkan apa? Padahal ini sebenarnya punca daripada penjajahan. Dan dia kata ni bukan setakat perang, ya genocide. Kita lihat depan mata kan, depan live. Kita tengok bagaimana hospital dibom. Kalau ikut peperangan, dia ada convention dia. Hospital tak boleh dibom. Kanak-kanak tak boleh dibunuh. Wanita tak boleh dibunuh. Ini wartawan, hampir 300 wartawan dibunuh. Wartawan ni, Al Jazeera, wartawan besar-besar semua. Kemudian apa lagi? Sekolah, kanak-kanak, hospital, doktor dibunuh. Guru-guru dibunuh. Dia dah tak kira dah. Tengok ada satu ni yang antara yang sedih lah tengok. Macam mana 2 orang kanak-kanak
ditolak dengan berdosa, masuk dalam kubur besar. Dan bila dikorek, rupanya diikat kanak-kanak tu dua belakang. Tu nak kata kejam dah. Kalau binatang pun dia tak macam tu, dia lebih kejam dari binatang. Jadi yang berlaku genocide ini sangat dahsyat kerana kita boleh lihat secara live. Dan kalau dulu genocide di Afrika dia tak nampak, dia tak ada yang laporkan secara live. Kalau tahu pun keluar surat khabar, keluar TV dah sebulan dah, setahun lepas tu, macam di Syria umpamanya. Tapi sekarang kita boleh live. Itu nak kata beza genocide dulu dengan genocide sekarang. Genocide ini berlaku depan mata dan dalam keadaan silence of the Muslim. Silent maksudnya kita membenarkan benda ini berlaku. Dengan kita silent, sebenarnya kita bersubhat juga dengan rejim ni. Dan sebab tu saya cakap tadi, walaupun sekecil mana kita boleh bercakap, kita bercakap. Kita ada duit, kita bantu. Kita berdoa, kita berdoa. Kita boleh boykot, kita boykot. Semasa setiap orang beranan, kerajaan yang ada tentera, hantar tentera pengaman. Sebab saya cakap, sebab dulu di Bosnia, bagaimana umat Islam disembelih, tapi bagaimana Malaysia contoh peranan masa itu menghantar, Malaysia antara yang ke depan, menghantar tentera pengaman. Dan akhirnya Bosnia mendapat keamanan sehingga hari ini. Nak kata bahawa semua berperanan, bukan setakat NGO, bukan setakat orang lain, tapi juga kerajaan sama-sama bersama untuk kita membantu keamanan di Gaza. Yang kita lihat juga bagaimana sekarang ni bantuan-bantuan yang dihantar. Kita nak hantar bantuan beribu trak ni menunggu di Jordan, di Mesir. Tapi dihalang oleh negara Islam sendiri. Itu yang berlaku. Jadi amat malang bila ada negara Islam ni. Dan pengalaman kami masuk ke Gaza. Kita lihat pada tahun 2009 tu, kita tengok adalah orang kata drone, ada kapal terbang Yahudi. Kita tengok kapal Yahudi yang boleh lalu Gaza ni. Masa tu dah takut kan. Lepas tu tahun 2009 kita masuk, lagi dahsyat. Kita masuk tu, dia betul-betul diserang. Kami, Tuan Sri, 48 jam kita diserang bersama-sama rakyat Gaza, diserang secara intensif oleh tentera Yahudi. Daripada udara, daripada darat. Darat yang kita pergi dekat sepadan antara Gaza dengan Israel tu. Bagaimana dia orang menuju ke sepadan, ditembak gitu, ada ambulans ambil dan sebagainya. Tuan Sri nak bekerja kat situ, tak bagi. Dia orang tak bagi. Itu kena depan mata. Dan bom saya tak tahu, mungkin misal depan tempat kita yang bergegar bangunan yang kita duduk tu, ada dengan siling-siling jatuh, dengan tingkap pecah. Johari ada sampai serpian tu hampir mengenai kaki dia. 48 jam ni mengerikan. Sekarang ni nak cerita bukan 48 jam. Dah hampir 690 hari. Hampir 2 tahun. Dalam keadaan tadi yang disebut 40 km panjang, 9 km lebar, 360 km persegi, sebesar separuh Perlis. Itulah kata mukjizat ataupun pertolongan Allah. Bagaimana kalau logiknya tentera yang dengan senjata canggih ni, Amerika dan Yahudi boleh marah, tapi alhamdulillah mereka boleh bertahan dengan jihad mereka, dengan juga keimanan mereka. Kalau tengok orang yang boleh melawan Yahudi ni memang Allah pilih. Sebab kalau tengok pelajar-pelajar Palestin ni, kalau contoh kita punya pelajar nama Muhannad, kita sponsor dia belajar di nama dia Muhannad, belajar di UIA. Dia dapat pelajar terbaik nombor 1. Satu, dia intelijen dia sama ataupun mungkin lebih baik daripada Yahudi, tapi dia ada kurang peluang dibandingkan Yahudi ni. Dia boleh beli senjata, boleh macam-macam dia buat. Tapi kalau orang Islam sebenarnya kata pengganas, padahal untuk pertahankan diri. Itu nak kata beza zaman sekarang ni kan. Apa yang berlaku sangat menyedihkan bila kita pertahankan diri kata pengganas. Padahal pengganas ialah penjajah yang merampas tanah. Tapi kita sudah definisi, sudah salah. Di mana terpengaruh dengan sifir ataupun propaganda barat. Jadi tadinya bila Hamas ni, kita jangan kata Hamas tu pengganas, tak. Hamas tu adalah, dan nak kata rakyat Gaza ni hampir semuanya Hamas. Jadi kalau nak kata pengganas, apa benda? Ini tanah mereka kan. Mereka nak semua macam kita. Dulu Tok Bahaman, Mak Kilau, mereka adalah pejuang kita, pembela agama, pembela bangsa kita. Tapi ini yang dicop oleh British sebagai pemberontak, sebagai pengganas. Serupalah macam Hamas ni.
Ya. Mereka dicop pemberontak, mereka dicop penganas. Ni saya rasa satu benda yang salah. Dan genocide ni sangat dahsyat. Dan kalau kita tak hentikan segera, maka kita juga adalah sebahagian daripada mereka yang bersubahat untuk menghancurkan Gaza ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, memang saya memang bila saya tengok video-video visual dekat media sosial kan, memang sesuatu yang menyedihkan. Yang terbaru lah yang di Hospital Nasir tu. Kan? Serangan pertama datang nak tolong, kena kali kedua habis semua yang menolong tadi tu. Termasuk 5 orang jurnalis yang terkorban. Baik. Ustaz, saya sebenarnya antara yang suka saya tonton adalah Piers Morgan punya talk show. Yang mana dia berdebat secara jelas. Dan yang menariknya adalah saya tak faham macam mana orang Yahudi berfikir. Yang wakil daripada Yahudi ni berfikir. Saya tak faham macam mana cara dia berfikir. Sebab bila diberikan bukti secara jelas dan nyata, kan? Dan dia boleh menafikan, kalau kita kata orang Kelantan, nawa ija-ija. Maknanya dia boleh nafi sejelas-jelasnya dengan penuh confidence bahawa benda tu tak berlaku. Ini semua adalah propaganda. Sedangkan banyak visual menunjukkan bahawa kanak-kanak yang terkorban mati. Sebab tu bila saya tengok Piers Morgan sampai satu tahap, aku dah tak tahan. Memang dia, maaf saya sebut istilah, memang dia maki ya wakil tu kan. Betul. Jadi adakah ini adalah salah satu sikap dan sifat yang memang ada yang pada kaum Yahudi ini, yang sememangnya mungkin pernah dilalui oleh Nabi SAW berhadapan dengan manusia yang saya boleh gunakan istilah yang paling narsisistik dalam dunia. Bismillah, alhamdulillah. Orang kata apa, pakar psikologi tanya soalan pasal psikologi ni, masalah juga kita nak jawab. Saya geram Ustaz. Dia sebenarnya dia boleh jawab sendiri tu sebab dia pakar psikologi kan. Jadi bila kita berbicara tentang orang Yahudi ni, saya pun ada berbual dalam 2 bulan lepas dengan seorang doktor ni lah, seorang doktor pakar ni. Dia pun dia kata, aku rasa, dia kata sebenarnya dia sendiri waktu dia baca ayat Quran cerita tentang Yahudi ni, dia rasa macam ada manusia macam ni mula-mula dia rasa gitu. Contohlah kan, bila ustaz-ustaz ajar tentang cerita tentang Yahudi ni mungkin janji. Okey, mungkin janji ramai lah orang mungkin janji kan. Kita pun ada kawan kita jenis macam tu juga kan. Janji nak belanja kita makan. Sekali pergi kedai kita yang belanja dia makan. Contohlah kan. Ataupun yang jenis dalam WhatsApp group tu, dia yang first kali bagi tahu, okey boleh. Study group kita besok malam pukul 9. Tengok-tengok dia lah yang tak datang. Contohnya kita pun ada kawan-kawan macam tu. Tapi kalau setakat mungkin janji ni, dia mungkin kita kata masih lagi ada lah. Maksudnya di kalangan kita ni masih ada. Maksudnya kita masih boleh fikir dengan logik lagi lah kan. Tetapi dalam Quran bila cerita tentang mereka, berulang kali disebutkan tentang mereka ni memungkiri janji. Maknanya dia dah jadi macam satu karakter dia. Karakter dia memang mungkir janji. Okey, itu satu. Kemudiannya ada lagi karakter lain dalam Quran sebut mereka ni membunuh para nabi kan. Membunuh para nabi. Itu yang doktor dia cakap. Dia kata saya tak boleh faham. Dia kata macam mana orang boleh bunuh nabi kata. Sedangkan nabi ni dia mesti orang paling baik sekali. Confirm lah. Kan? Dalam komuniti dia tu, nabi ni mesti orang paling baik sekali. Dan mereka bunuh pula dalam Quran sebut tentang mereka bunuh nabi ni bukan bunuh seorang nabi, wa yaqtulunan nabiyyin. Mereka membunuh para nabi. Maknanya lepas seorang nabi mereka bunuh. Kalau kita fikir macam yalah, jahat-jahat macam mana pun budak-budak kita, biasanya lah kan, dengan orang yang paling baik dekat tempat tu, dia tak adalah tergamak nak buat jahat kan. Contohlah macam Tok Imam lah dekat kampung kan. Kalau budak-budak yang jenis gana-gana gangster-gangster ni kan, Mak Rempik masih baik lagi kan? Tapi ada yang lebih dahsyat lagi daripada tu pun. Kalau Tok Imam lalu, dia tak kacau sangat Tok Imam kan. Silalah Tok Imam kan? Macam tu je lah. Dia akan hormat juga. Dia akan hormat. Tapi mereka ni bukan sekadar tidak hormat, bahkan bunuh para nabi. Dan kalaulah mereka tu boleh bunuh para nabi pun mereka boleh bunuh, apatah lagi orang awam di Gaza sekarang ni. Kita boleh fikir macam tu je lah. Maksudnya kalau dia nak katakan wartawan, contohnya dia nak bunuh, doktor dia nak bunuh, alah, nabi dia bunuh. Kalau setakat wartawan dengan
Minta maaf lah Tuan Asri, wartawan tak ada. Tak ada apalah sebenarnya kan. Nabi dia bunuh. Kan? Jadi apalah sangat kita ni. Ada tulis press kat sini. Apa ingat dia peduli benda tu. Kan? Jadi itu antara perkara yang jelas. Dan Nabi tu pula bukannya Nabi daripada bangsa lain. Daripada bangsa dia juga. Nabi daripada bangsa dia pun dia boleh bunuh. Ini antara perkara yang macam kita kata Allah Ta'ala jadikan ada juga makhluk macam ni kan. Ada untuk jadi pengajaran pada kita semua sebenarnya. Pengajaran pada kita semua. Jadi janganlah kita ni pula mungkin janji, kita ni pula sekadar sembang saja kan. Contohnya dia orang menggunakan kitab Allah, dia orang gunakan kitab mereka, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud contohnya. Mereka gunakan bukan tak guna. Kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Memang ataupun apa dipanggil suhuf-suhuf. Mereka guna juga bukan tak guna, tapi mereka seleweng. Dan kemudiannya mereka buat pula ayat baru, kitab yang baru. Mereka tolak Taurat, mereka pakai Talmud. Dan bila mereka pakai pula kitab mereka, dalam kitab mereka sebut bahawasanya manusia ni semuanya selain daripada Yahudi adalah binatang. Dijadikan dalam rupa bentuk manusia untuk menghambakan diri kepada orang Yahudi. Jadi maknanya dia tengok kita dengan dia tengok monyet, dia tengok gajah, dia tengok rimau, sama aja. Cumanya rimau dia takutlah sikit. Tapi dia tengok monyet, dia tengok kucing, dia tengok ayam, serupa je. Aku nak bunuh bila-bila masa aku boleh bunuh. Dia tak ada rasa hormat, dia tak ada rasa nak muliakan. Siapa pun, dia tak peduli, dia tak kisah. Dan kita kena ambil pengajaran lah kalau kita tengok benda tu kan. Kita kata kalau mereka khianat, jangan pula kita jadi orang yang khianat. Kalau mereka ni mungkin janji, jangan pula kita jadi orang yang mungkin janji. Kalau kita tengok mereka ni gunakan ayat Quran, atau bukan ayat Quran lah, ayat kitab mereka kan, Taurat, kita jangan salah gunakan ayat Quran. Kalau mereka ni, kalau contohnya kita tengok mereka membunuh para nabi mereka, mereka tak hormat, maka kita lah pula jangan jadi orang yang tidak muliakan Nabi, tidak muliakan orang alim dan sebagainya. Kan kita kena ambil pengajaran. Rupanya Allah Ta'ala turunkan, Allah jadikan karakter mereka tu sebenar-benarnya untuk kita ambil pengajaran. Dan satu lagi, last sekali. Tadi kan Fazli dia sebut tentang analogi bahu tadi kan. Kalau kita segar bahu, untuk orang bersandar ni biasanya orang tu rapat dengan kita, hati kita pun untuk dia dan sebagainya. Tapi ini tidak berlaku pada banyak pelajar yang balik ke kampung dalam bas ekspres. Kadang-kadang yang baring dekat bahu kita ni kita pun tak kenal. Kan? Saya dulu pun mengulang naik bas ekspres juga kan. Jadi kadang entah siapa-siapa, entah mamat mana entah pergi baring kat sebelah dekat bahu kita kan. Jadi okeylah, habis banyak pun mungkin kita kita tolak sikit lah kot pasti kita tolak sikit. Angkat bahu sikit. Bagi dia tak selesa kan. Itu okeylah, itu satu sudut. Tapi kan okey lagilah kita buat tu. Yahudi dia bukan buat begitu. Dia konon-konon nak tolong. Cuba tengok dia punya ayat-ayat dia sekarang ni. Konon-konon dia nak tolong rakyat Palestin. Dia nak tolong. Jadi konon-konon dia segar bahu juga. Kan? Dia segar bahu. Tapi kawan tu baru je nak baring, dia letak pisau kat situ. Bukan sekadar kuis. Kalau sekadar kuis sikit, tak apa lagi. Dia letak pisau, bunuh pula orang tu. Yang itulah yang berlaku. Jadi bahu untuk Gaza, kalau kita sesama kita, biar betul-betul bahu untuk Gaza, memang betul-betul kita bantu mereka dengan bahu kita, dengan jiwa kita, dengan usaha kita. Dan bukan sekadar seperti mana mereka berlakon saja. Wallahuakbar. Dan bila Ustaz sebut tentang bahu yang dihudul pisau tu, memang saya nampak jelas dalam misi bantuan yang mereka lakukan. Mereka susun, pada masa yang sama mereka serang orang yang datang nak dapatkan bantuan. Ya Allah, bila saya tengok saya rasa ya Allah jahatnya. Hati ni rasa geram sangat. Baik, disebabkan kegeraman inilah sebenarnya saya geram dekat Haji. Saya nak tanya Haji lah. Jadi kita dah tahu dah keadaan yang berlaku di sana sekarang. Dan itulah keadaannya. Dan seperti mana Ustaz Hurai juga berkenaan dengan itulah sifat mereka, karakter mereka. Bukan saja sifat, tapi karakter yang built in dalam diri mereka. Jadi sebagai kita yang menyaksikan, mengetahui, dah tahu, dah aware tentang apa yang berlaku di Gaza, macam mana sebenarnya kita nak bantu mereka berada di sana? Dan khususnya kepada Muslim Care, bagaimana Muslim Care menyampaikan bantuan dalam bentuk yang bagaimana
Dan bagaimana nak pastikan benda ini sustainable? Silakan. Okey, ini satu persoalan yang orang kata semua orang nak tertanya-tanya. Dia kata macam mana tengah perang sempadan ditutup sampai NGO ni betul ke buat kerja? Tadi Fazli baru je tanya saya. Betul. Betul. Soalan ni memang common lah. Jadi tuan-tuan, memang itu soalan yang biasa. Cuma kita alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dan sebelum itulah sebenarnya tiap rezeki manusia dah ditentukan. Kan? Di Gaza tu 8,000 km situ Allah tentukan dia dapat rezeki sebahagian daripada rakyat Malaysia, daripada tuan-tuan lah. Dan melalui antaranya melalui kami, Muslim Camp Malaysia. Semenjak 7 Oktober sehingga hari ini, hari yang ke-2 tu kita dah mula hantar bantuan. Sehingga hari ini tanpa henti. Nak katanya hampir setiap hari bantuan sampai. So kita berhenti bantuan dalam bentuk khususnya air bersih. Okay. Setiap hari kita hantar lebih kurang 15,000 liter air. So kita bagi allocation seorang 3 liter. Sebenarnya 5,000 setiap hari kita bagi bantuan air bersih. Makanan sebelum ni agak sukar, tapi dalam seminggu lepas kerana asbab tuan-tuan punya demonstration dari Australian di Sydney Harbour tu, memberi tekanan kepada Yahudi, kepada kerajaan haram Israel ni, dia buka sikit. Jadi mulai minggu lepas, setelah bulan 3 ditutup, tak pernah makan masuk, setelah 5 bulan akhirnya dibuka sikit. Dan itulah kita boleh kembali beli beras, beli tepung dan seumpamanya. Alhamdulillah. Nak kira 10 hari lepas, kos sekilo gandum adalah RM250. Tapi semenjak dibuka ni dia turun banyak lah, tapi masih mahal, iaitu RM50 sekilo. Macam mana dah turun daripada 20 ke 50. Itulah yang kita bagi setiap harian ini, dan itulah kita bekalkan makanan yang mereka boleh sekadar hidup. Selain itu juga kita ada buat dapur tanah, dapur tanah liat. Kita buat untuk mereka bakar roti, kan? Dia uli tepung dengan air itu, dengan kita bekalkan, maka mereka boleh bakar dengan menggunakan oven manual lah, menggunakan tanah liat oven. Dapur arang. Betul. Dan benda-benda ni semua adalah kreativiti daripada rakyat Gaza. Kalau tak, mereka tak boleh survive. They have to do it untuk mereka survive. Kita teruskan, dan perlukan sehari belanja ialah RM15,000 untuk orang kata apa, cover lebih kurang 3,000 orang. 3,000 tak ramai tuan-tuan sekalian. Penduduk Gaza 2 juta orang. Sebab tu ada sebahagian yang kebulu tak dapat makanan. Jadi ini yang amat menyedihkan dalam keadaan negara Islam kaya, ada yang rakyat Gaza yang kebulu kerana tidak caknanya kita. Kan? Dan bukan setakat ini juga. Lepas ini, insyaAllah dalam beberapa hari lagi, sahabat kita ni, Tuan Nasi dan Safwan daripada Muslim akan bersama-sama dalam sumut flotilla untuk menghantar, untuk break the siege dengan bersama 44 kapal ataupun bot yang lain dari seluruh dunia yang akan bertolak daripada Tunisia di jangka 4 September berlayar ke Gaza, dan tujuan utama ialah untuk supaya Yahudi laknatullah ni buka sempadan untuk makanan juga bantuan-bantuan kecemasan sampai ke Gaza. Walaupun kemungkinan mereka tidak akan benarkan bot boleh sampai ke Gaza, kemungkinan lah, tetapi dengan tekanan-tekanan daripada berpuluh-puluh negara ini, insyaAllah dia akan memberikan kesan besar kepada Yahudi laknatullah ni. Mungkin dia akan buka. Kita juga akan meneruskan siri-siri bantuan makanan untuk kita akan ada satu program baru panggil Retort Food, iaitu kita ada makanan yang dah siap, yang dah pack. Kita akan bawa dari Malaysia. Dan makanan istimewa dia boleh tahan 2 tahun. Sebab tu kalau katalah ada sekatan 2 bulan, 5 bulan, masih elok lagi makanan tu. Sebab itu boleh, sebab ada kreativiti ataupun innovation yang terkini, agar by hook or by crook, makanan dan juga bantuan mesti sampai ke Gaza dengan apa cara sekalipun. Dan itulah kata tuan-tuan dan tuan boleh layari kita punya Facebook lah khususnya, dan juga website Muslim Camp Society. Kita memang ada setiap hari kita hantar bantuan, dan alhamdulillah amanah tuan-tuan kami
sampaikan. Dan sahabat kita yang tadi tengok Abu Aish, dia sebenarnya sudah hampir menjadi mangsa genosid, yang mana hampir terbunuh bila beliau dan pakcik dalam satu rumah. Pakcik dia syahid, beliau diselamatkan sebentar, hanya cedera di kepala. Itu pun sebulan dia terpaksa orang kata tak boleh bergerak kerana kepalanya cedera parah. Tapi alhamdulillah takdir Allah SWT, pulih kembali hari ini, meneruskan amanah rakyat Malaysia untuk memberikan bantuan makanan, bantuan air kepada penduduk Gaza. Itulah sebenarnya. Jadi jangan risau, insya-Allah barangan itu sampai ke Gaza. Mana tidak perlu risau tentang duit sumbangan yang diberikan, sebab insya-Allah semuanya akan sampai. Kerana Muslim sendiri memang ada wakil di Gaza secara langsung. Dan maksudnya sebab Taufik kata sendiri, kita telah memenjadikan hampir 8 juta ringgit lebih untuk makanan, untuk apa nama tadi, macam kita buat surau, kita buat solar panel. Sebab nak ambil air tu kena sedut, kerana pam tu tak ada elektrik, jadi kita kena pakai solar. Dan nak hantar pula daripada lori tangki nak ke kemah-kemah, kena ada petrol pula. So ada banyak belanja. Petrol bukan seliter RM2 sini. Kat sana mencecah sampai RM50, RM60. Seliter? Ya, betul. Allahu Akbar. Baik. Bukan apa, bila sebut macam ni kita rasa bersyukur duduk di Malaysia ni sebenarnya kan. Tapi disebabkan bersyukur itulah kita kena banyak bantu sahabat kita, saudara kita yang berada di Gaza. Jadi Ustaz, mungkin ada yang mengatakan melihat saudara kita berada di Gaza, yalah kita di sini selesa. Dan ada yang kata tak apalah, ramai orang lain yang boleh bantu. Saya sibuk belajar, contohlah kan. Sibuk belajar, sibuk bekerja. Bukan pelajar Bukan pelajar di sini lah. Yang saya cerita ni tentang dekat universiti di Zimbabwe lah. Mungkin kita, Ustaz boleh berikan penekanan tentang menjadi seorang Muslim yang bertakwa, yang beriman ni sebenarnya apa ciri-ciri yang perlu ada, dan sejauh mana kita kena membantu saudara kita yang berada di sana ni, Ustaz? Allah, bismillah, alhamdulillah. Ni sekali lagi satu, sebenarnya semua orang tahu benda ni. Cuma kadang-kadang kita perlu diperingatkan lagi dan lagi. Betul. Sebab kadang-kadang kita ni leka kan. Contohlah, katalah jiran kita minta tolong daripada kita. Saya bagi contoh jiran je daripada tadi sebab nampak muka jiran kan. Jadi katalah jiran kita minta tolong kita sesuatu benda. Dia jerit-jerit kat depan rumah kita. Dia menjerit-jerit, kita pula tengah tengok bola, contohlah. Katalah peminat Liverpool, Haji bukan You'll never walk alone. Okay. Jadi katakanlah begitu kan, Liverpool lawan Newcastle, tengah-tengah lead 2-0, sekali Newcastle skor pula 2 biji, 2 sama. Dia macam cerita betul je. Macam cerita betul aja kan. Lepas tu dia nak tengok, dia berharap supaya gol yang ketiga kan. Jadi dalam keadaan macam tu kan, sekali jiran minta tolong, dia tak peduli jiran dia. Sebab dia leka. Dia dilekakan oleh apa? Dia dilekakan dengan hiburan tadi tu. Dilekakan dengan bola tadi kan. Dengan bola sebiji aja dia dah lupa dah yang lain. Dia dah leka dah. Kan orang minta tolong macam mana pun, jeritlah macam mana pun. Tak apalah nantilah. Kemudian je lah, kejap lagi lah. Habiskanlah dulu bola ni. Masalahnya bila habis bola tu pula kena pula pasukan dia kalah, contohlah dia peminat Newcastle contohnya semalam kan. Jadi kalah pula kan, stres pula dia. Jiran dia panggil kan, tak peduli dia kan. Jadi contohnya begitulah. Jadi orang yang beriman disebutkan oleh Nabi SAW kan dalam hadis yang rasanya semua kita biasa dengar, perumpamaan orang yang beriman pada kasih sayang mereka, saling belas kasihan mereka, dan tarahumihim, tawaddihim dan sebagainya, adil ataupun apa, wa ta'atufihim kan, disebutkan dalam hadis itu seperti satu jasad. Jadi Nabi ajar bukan seperti jiran dengan jiran, tapi seperti satu jasad. Lebih dekat. Ya, lebih dekat lagi. Badan kita sendiri. Kan? Jadi contohlah kalaulah katalah mata tu tengah seronok tengok, tapi kaki sakit, dia kata tak rasa sakit kaki tu. Kan, kalau jiran menjerit mungkin dia boleh buat tak dengar. Tapi sendiri yang sakit, dia akan rasa. Kan, berdenyut contohnya kaki dia dan sebagainya, ataupun gigi tengah sakit contohnya. Jangan kan. Jadi baru satu gigi sakit pun seluruh badan tak boleh tidur, dan maknanya jadi tak tentu arah dan sebagainya kan. Baru sikit aja Allah Taala bagi sakit. Jadi sebenarnya Nabi buat perumpamaan yang sebenarnya sangat dekat dengan kita. Sangat kita boleh imagine. Itulah sepatutnya kita dengan mereka, sebab kita adalah satu jasad. Tapi kalau kita masih lagi tak merasai mereka itu satu jasad dengan kita,
maka sebenarnya kita tak layak lagi untuk diumpamakan oleh Nabi SAW. Yang Nabi umpamakan tadi, mathalul mu'minin, kan, orang yang beriman tu punya perumpamaan. Kemudiannya waktu Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, waktu berhijrah tu Nabi SAW memang dah arahkan orang-orang beriman untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi ada yang tak nak hijrah. Ada juga sahabat-sahabat yang tidak berhijrah. Tetapi walaupun mereka tidak berhijrah, walaupun mereka adalah alasan-alasan mereka masing-masing, tetapi dalam Quran sebutkan, kalaulah mereka minta tolong, wa inistansarukum fiddin wa istansarukum, kalaulah mereka minta tolong daripada kalian fiddin, pada agama, fa'alaikumun nasr, kamu hendaklah bantu, kena tolong juga. Kan? Walaupun mereka, kalau kita fikir balik, alah ni salah dia. Sebab hari ni ada orang dia menyalahkan juga orang Palestin. Kan? Sebab kita perhatikan di kalangan orang Islam sekarang ni, dia kata sebenarnya salah orang Palestin. Sama ada disalahkan Hamas ataupun disalahkan datuk nenek moyang orang Palestin yang sekarang ni yang kata jual tanah kepada orang Israel, yang mula-mula jual tanah dan sebagainya. Jadi ialah kalau nak tunjuk, nak point finger kan, kau salah. Ataupun 7 Oktober punya, ataupun 7 Oktober tu sendiri, siapa mula dia lupa apa yang Haji Zul sebutkan tadi dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala ingatkan, fa'alaikumun nasr, kamu hendak kena tolong juga. Kan? Tak boleh kamu bagi alasan itu, alasan ini dan sebagainya. Dan orang yang beriman tentu sekalilah dia akan fikir tentang urusan orang beriman yang lain. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam yang lain, maka dia bukan di kalangan mereka. Dan kita pun sama-sama kita, satu perkataan yang saya ingat nak kena sebut juga, kita jangan jadi orang panggil netizen kayangan. Dia tidak kayangan pada poket, tapi pada perasaan dan pada internet sajalah. Kan, di media sosial dia kata, malaslah aku nak bincang ni, aku rasa cukup lah, kenyang aku, makan tidur dah cukup dah. Kan, kita duduk dalam kayangan saja. Bila tengok berita Palestin pun dia akan tolak, scroll je kan. Sebab mati rasa mungkin. Mati rasa. Saya rasa satu lagi sebab dia tak nak rasa tak selesa tu. Sedangkan bila dia tengok, dia tahu dia akan ada simpati, dia akan rasa kasihan. Jadi untuk elak daripada rasa tak selesa tu, dia scroll je. Maksudnya kalau contoh, kalau kat luar orang, kita nampak orang susah tengah minta sedekah tepi jalan dengan budak kecil, kotor bolo apa semua, dia terus pandang lain. Dia akan elak tempat lain. Kan? Dia tak nak tengok ke situ kan. Baik, Dizul, dalam masa 15 minit masa yang kita ada ni, macam mana nak membantu? Bagaimana untuk bersama-sama dengan Muslim Care? Ada cara yang boleh kita war-warkan kepada yang menonton? Okey, dia ada beberapa cara untuk kita bantu, insya-Allah. Pertama, doa, jangan lupa. Doa ni adalah senjata mukmin. Jadi kalau tengok tuan-tuan, seperti kata miracle apa berlaku, kenapa mereka masih bertahan walaupun dah 2 tahun, bandingkan dengan tahun 67 tu 6 hari hancur. Habis askar sampai 25,000 orang mati di Jordan, Mesir, Syria kan. Tapi ni 2 tahun baru, bukan baru, banyak 60,000 lebih dah syahid. Tapi nak katanya masih boleh berlawan, masih boleh orang kata mempertahankan diri dengan tentera. Jadi doa juga. Kita lihat bagaimana dulu kita duk ingat negara-negara ni, tengok Iran pula boleh serang Yahudi. Nak kata ini doa tuan-tuan semua ni. Doa. Kita tak sangka kan. Dan juga tiba-tiba ada pula ikan-ikan yang timbul untuk mereka tangkap, yang memudahkan mereka. Ada pula lembu-lembu lari masuk ke Gaza. Ini benda-benda yang rezeki yang tak disangka. Betul. Ini semua begitulah pertolongan Allah yang tak disangka. Jadi kunut nazilah supaya Allah pecah belahkan pakatan Yahudi, Amerika semua ni. Kita kurang-kurang pun masa waktu subuh lah kita kena, macam surau saya tu, alhamdulillah tiap-tiap hari kita buat kunut nazilah. Jadi kita kena teruskan, jangan tinggal. Kerana wang tunai ni nak kata bukan sebenarnya banyak. Kalau kita mampu RM10, kalau mampu lebih lagi bagi RM100 ke apa. Jadi boleh tengok kita punya Facebook Muslim Care Malaysia Society, di website Muslim Care Malaysia Society, ataupun kat luar tu ada QR code apa. Kalau ada tong-tong tu masukkanlah, supaya apa, nanti ada jawapan di depan Allah SWT. Sekurangannya kalau tanya, ada, saya pernah derma RM10, pernah derma RM20 dan sebagainya. Jangan tunggu sehingga anak kita ataupun adik kita, bayi-bayi di negara kita ni dibunuh begitu, baru kita nak
tersedar dari perkara. Jadi sebab tu sebelum berlaku benda-benda ni kita bagi untuk, sebenarnya kita bagi sedekah juga akan mengelakkan kita daripada kena bala, akan juga akan menyembuhkan kita daripada penyakit dan menambahkan rezeki kita. Sebab itu kena terus memberi derma, jangan putus asa walaupun sikit, tapi istiqamah. Kemudian ialah boykot. Boykot sangat penting. Kenapa? Kita bimbang, kita ni duk lawan kata Yahudi, kita Yahudi jahat, tapi bersama kita beli barangan buatan Yahudi ataupun yang memberikan ekonomi kepada, menaikkan ekonomi Yahudi, kan? Contohlah ada barang-barang boykot Nestle dan sebagainya, kan? Kalau boleh kita boykot. Yang tak boleh kita contoh Boeing, kita nak pergi Mekah naik Boeing, tak naik Boeing tak elok kata memang itu dah terpaksa lah. Tak boleh nak elak dia. Tapi yang contoh ini saya pernah dengan Datuk Nazim, saya buat kempen janganlah makan Maggi lagi dah. Dah puluh tahun kita makan Maggi dah. Mi segera ni kita tukarlah. Kalau nak juga makan mi segera ni ambil lah apa Saji ada, Agromas ada, yang Gardenia ada. Jadi kita gunalah produk-produk Muslim dan juga produk tempatan yang lain. Maksudnya kita kena tukar. Dan kita kena ingat benda tu. Kalau takut kita cakap tak nak, kita sumbang pula kepada ekonomi. Kita kena. Dan seterusnya kita sertai demonstrasi. Kerana penting demonstrasi ni. Kita nampak tak ada apa-apa kan, tapi sebenarnya bila kita demo kat sini, contoh malam kita dalam 2 malam lepas buat himpunan di Dataran Merdeka. 2 minggu lepas kita buat Malaysia Bangkit untuk Gaza di Dataran Merdeka juga, menaikkan semangat jihad mereka di bumi Gaza. Mereka dapat live benda ni, kan? Dan juga dengan bila ribuan ataupun ratusan ribu, 300,000 dikatakan di Sydney Harbour tu, kemudian sampai katakan sejuta di London, di Spain. Inilah yang dan juga bagaimana tindakan daripada negara-negara yang sedih non-Muslim, Ireland contoh. Kemudian even Norway pun dia banyak benda dia potong perdagangan dengan negara Israel ni. Nak kata betapa seriusnya mereka. Tapi yang sedih bila macam baru ni kan, Iran serang Israel, maka penduduk Yahudi, siapa yang beri makanan? UAE hantar makanan. Ini na'udzubillah. Seperti Ustaz sebut tadi, kita patutnya bantu saudara Islam, tapi kita pula bantu pengganas. Kan jadi satu benda yang terbalik dunia ni. Itulah. Na'udzubillah. Jadi itulah, saya nak teruskan usaha doa tadi yang semua, dan jangan lari kita punya Facebook Muslim Malaysia Society. InsyaAllah. Terima kasih Ji atas perkongsian dan juga penerangan yang saya ingat. Bangkit untuk Gaza ni sekarang, isu ni bukan saja tentang orang Islam, tapi saya ingat seluruh dunia telah pun bangkit sekarang. Betul. Bahkan orang bukan Islam lebih bersungguh daripada kita. Kita ni masih lagi duk bergaduh, nak boykot ke tak boykot, nak boykot tak boykot. Sedangkan mereka boleh mengumpul 1 juta orang menunjukkan solidariti mereka. Baik Ustaz, sebagai yang terakhir mungkin sedikit pesanan kepada yang menonton hari ini. Bismillah, alhamdulillah. Antara yang perlu kita ingat adalah kita kena ada empati lah. Kita tengok anak-anak di Palestin contohnya. Tengok muka budak-budak tu kan. Lepas tu kita teringat kita pun ada anak juga. Anak kita pagi-pagi mungkin boleh tanya pada kita, Umi roti Nutella ada ke tidak? Kan. Anak saya kadang-kadang kalau minta ayam tu dia nak bahagian peha contohnya. Dia boleh pilih. Kan, dia nak bahagian drumstick macam Upin Ipin contohnya. Jadi maknanya dia masih boleh pilih-pilih lagi. Anak saya yang besar-besar tu dulu saya ingat dia membesar, kalau dia nak makan burger tu dia boleh sebut I want fish fillet, I want fish fillet, no tartar sauce please. Kan. Maknanya dia boleh pilih-pilih lagi kan dan sebagainya. Tapi anak-anak di Palestin tu dia tak tahu dia ada sarapan ke tidak pagi tu. Ada makanan ke tidak, bahkan hidup ke tidak hari tu pun tak tahu. Kan, waktu kita makan, kita tengah pilih nak makan nasi Arab ke, nak makan nasi mamak ke, nak makan nasi kandar ke, nak makan apa ke. Kan, dekat sini ni banyak ni kedai makan kat luar tu. Kan, kita hari-hari kita boleh pilih nak makan apa. Tapi di sana mereka tak tahu ada makanan ke tidak. Kan, dan ini antara perkara yang perlu ada pada kita, iaitu kita bila bayangkan tu, kita cuba relatekan dengan diri kita. Saya ditanya soalan tentang Zara hari tu, pasal isu Zara tu kan. Kata Ustaz bila tengok kes ni macam mana? Saya kata saya teringat anak saya. Saya kata sebab Zara tu ada sebaya dengan anak kita juga. Kan? Betul. Jadi macam
Rasa macam ya Allah, kita tengok muka dia kan, kita tengok macam tu kita teringat anak kita. Jadi dia lebih tersentuh jiwa kita. Mungkin Haji Zul teringat cucu lah. Okay. Jadi bila tengok orang Palestin pun itulah yang sepatutnya ada pada kita. Kan, tengok budak-budak tu, tengok orang tuanya teringat bapak kita mungkin. Kan, tengok orang muda yang lain tu mungkin teringat adik kita dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu ada, maka kita teruskan doa untuk mereka dan pertolongan seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Haji Zul tu, terus kita support lah program-program Samakan Muslim Mission, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya bila Ustaz sebut tentang anak-anak ni, saya teringat satu kisah tau. Seorang dia ni viral juga video dia. Dia ni kontraktor daripada US. Yang kontraktor ni dia bekerja sebagai pengawal sewaktu agihan makanan. So dia cerita tentang seorang budak datang pada dia. Budak tu datang kemudian makan, dia kecil je, umur lebih kurang 11 tahun. Jadi dia nak ambil makanan dan terlepas, dia berkutip makanan. Jadi kawan ni tentera ni bagi suruh ambil makanan tu kan. Jadi budak ni bila dapat ambil makanan tu, dia datang dekat tentera ni, dia salam, dia cium tangan. Kan? Tentera tu nak menangis. Dia kata, budak tu dalam keadaan tu dia ucap terima kasih, dia kata thank you. Budak tu berjalan sekejap, mati kena tembak. Allah. Dan video tu viral. Saya tengok video tu. Tentera tu dia ceritalah. Disebabkan itulah dia berubah terus, dia terus menjadi pejuang dan juga solidariti bersama solidariti untuk Gaza. Baik, saya ingat cerita yang dikongsikan. Boleh tak kita berikan tepukan kepada Tuan Haji Zul dan juga Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri atas perkongsian yang saya rasa bukan saja membuka mata kita, tetapi pastinya menyentuh hati kita, insya-Allah. Dan kepada anda yang berada di luar sana yang menonton podcast kita ini, kalau anda ingin memberikan sumbangan, anda boleh terus pergi ke www.muslimcaremalaysiasociety.com. Di situ anda ada banyak maklumat anda boleh dapatkan di situ juga, dan juga anda juga boleh mengikuti semua saluran media sosial termasuk YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Telegram Muslim Care Malaysia Society. Dan insya-Allah saya ingat cukup setakat itu untuk sesi podcast kita, Bahu untuk Gaza, Jiwa Merdeka. Siaran langsung bersiaran daripada Universiti Islam Selangor. Sekian saja dari saya, Fazli Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.